Yang tengah mengandung ataupun yang pernah mengandung. Pernah tak ada orang ataupun sesuatu tegur pasal kandungan korang? Jom dengar ni. Kisah kali ini dikongsikan oleh seorang teman kita yang hanya mahu dikenali sebagai Farah. Dan ini adalah katanya pengalaman yang dialami waktu dia belum tahu yang dia dah mengandung. Begini kisahnya. Masa tu Farah dan suami dia Azam baru je dapat tahu yang diorang ni kena berpindah tempat kerja ke Kuching, Sarawak. Confirmation letter baru je sampai petang tu. Dan diorang still rahsiakan daripada family kedua-dua belah pihak. Kata Farah dia plan nak bagi tahu bila semua dah settle. Yelah takut tak jadi ataupun ada apa-apa masalah last minute. So tak susahlah diorang nak explain nanti. Sebab gembira sangat, Azam ajak Farah ni keluar makan. Kiranya macam nak meraihkan lah yang diorang ni dapat berpindah ke tempat kerja baru, gaji baru. Macam tu. Dan dalam perjalanan balik dari lepas diorang makan kat kedai makan tu, Azam tiba-tiba decide untuk balik ikut jalan lama. Jalan yang dulunya kawasan estate, kata Farah. Yang jalannya dikelilingi ladang getah kiri kanan, tapi sekarang dah sunyi. Dia tak bagi tahu aku kat mana. Itu cara dia explain dalam kiriman dia. Dan bila diorang ni sampai dekat satu simpang 3 ni, dekat simpang 3 tu ada satu kedai runcit lama, kata Farah. Kedai runcit tu dah tutup, tapi Azam nampak ada seorang makcik ni berdiri sorang-sorang dalam gelap, macam nak minta tumpang naik. Azam perlahankan kereta diorang, berhenti betul-betul depan makcik tu dan turunkan cermin kereta dia. "Cik, nak pergi mana malam-malam ni? Nak kita orang tumpangkan tak?" Makcik tu dia tak jawab, tapi dia jalan perlahan-lahan pergi dekat kereta diorang. Dan kata Farah, makcik tu mata dia tiba-tiba macam fokus dekat dia. Fokus dekat Farah tu. "Makcik nak pergi mana?" tanya Farah. Makcik tu tersenyum dan dia jawab macam ni, "Tak apa, tak payah susah-susah ya nak." Tapi sebelum sempat diorang gerak, tangan makcik ni masuk melalui tingkap tu dan usap perut Farah sambil cakap macam ni, "Yang kecil ni jaga elok-elok tau." Farah terkejut. Dia terus suruh Azam gerak kereta cepat-cepat. Sepanjang dalam perjalanan balik tu, Farah diam je sebab dia duk terfikir-fikir tentang apa yang dikatakan makcik tu. Kata Farah, masa tu dia memang ada niat untuk buat test kehamilan, tapi period dia lambat dalam 2 minggu je, kata Farah. Dan dia tak bagi tahu siapa-siapa lagi yang dia nak buat test kehamilan. Wak Imam Azam sendiri pun tak tahu pasal period lambat si Farah ni. Dan kata Farah, malam tu juga dia bermimpi. Dalam mimpi tu, dia nampak makcik yang sama dekat tepi jalan tu berdiri dalam bilik dia. Berdiri dekat tepi katil Farah. Makcik tu pandang Farah dan hulurkan tangan. "Boleh bagi kat makcik tak? Makcik macam teringin yang dalam perut ni." Farah cuba nak bersuara dalam mimpi tu, tapi tak ada apa-apa yang keluar. Kata Farah, dia cuma boleh pandang makcik tu berdiri, tangan masih mengusap perut dia